Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis daripada Sayyidina Zaid Maula Rasulillah, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, hadis sahih. Maksudnya, siapa boleh sebut Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 7 saat, Allah Ta'ala kata diampunkan dosa-dosanya, sekalipun dosa itu sebesar dia melarikan diri daripada medan perang. Berperang, berjihad ketika mana perlu adalah wajib fardu. Orang yang lari medan perang berdosa besar, satu daripada 7 dosa besar yang memusnahkan seseorang. Tiba-tiba Allah bagi satu ubat penawar. Siapa sebut Astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Maha hidup lagi Maha berdiri dengan sendiri, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Jom amal sunnah Nabi, minta Allah Ta'ala bantu untuk kita amalkan.